pagi sebenarnya memang Iqbal memang makan banyak lah kalau Iqbal sendiri. Lepas tu Iqbal akan naik turun tangga lah dari 10 kali macam tu lah. Jadi itu rutin hari Iqbal. Hari ni Iqbal nak mukbang. Oh banyak sebenarnya. Ni korang tengok sendiri. Yang ni buat comel sikit lighting. Iqbal guna ni lampu kecemasan. Jadi kalau nak beli-beli je ada harga berapa ya? 10 ke 5 ringgit macam tu lah. Jadi sini kita ada mi ni mak saya masak. Okay, mi mak saya masak. Lepas tu kita ada ikan, kerupuk apa ni? Kerupuk krepek, macam krepek ubi lah, ubi dan nasi. Nasi banyak ni je saya ambil. Jadi jomlah kita makan, okey. Ni buat comel sikit video mukbang. Hari tu saya buat sama ni tak comel mana video mukbang. Dia kan atas meja macam ni, lepas tu kamera dia akan bengkok sikit ke depan macam tu. Buat apa semua. Krepek ni bismillahirrahmanirrahim. Krepek ni memang sedap kan? Memang sangat efisien. Dulu saya tak suka krepek ubi ni. Dulu saya suka krepek tapi saya suka krepek ubi yang bersih tak pedas. Sambal macam ni. Saya suka dulu, tahu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan nasi panas hari ni, nasi tu. Apalah. Saya lapar ni ya. Okey, jom kita ambil ikan. Kita ambil mi dan nasi. Oh sangat sedap ya. Cuma semua dah sejuk, tak ada panas-panas dah sebenarnya. Sejuk pun sedap. Sedap kan? Kita ada air coklat. Ni coklat import ais. Okay. Oh sedap. Ni kriuk. Ni pula. Ni nasi, ikan memang tak. Ambil kerupuk, ikan, mi ni dah sedikit ni je. Kita makan nasi. Tak. Bismillah ya. Kacang telur. Kalau ini apa? Nanti kalau tanya kan, Iqbal dah kurus ke tak? Hari lain Iqbal dah kurus, cuma dia main tangan ni je Iqbal. So macam okey dah kurus lah. Alhamdulillah. Kalau kat internet saya tengok memang macam ni dia makan. Mi, nasi, kerupuk dengan ikan. Oi, sangat sedap, mantap. Oh, kupai. Kembel. Kembel, bismillah. Kalau macam dia ni Iqbal makan, alhamdulillah jadi juga. Jadi betul mak korang buat. So mak korang kita kalau pergi makan lah. Apa yang mak korang masak kan? Ubi ni sedap. Apa peminat ubi tu kau buat lah krepek ubi pecah. Tapi kalau ubi tu kena pecah, ubi sambal tu kena pecah. Tak boleh. Sama sedap. Ini pun dah lah. Macam tutup pintu. Yelah
Tak lah macam biasa. Kumpul krep dah ni tak macam mana. Habis bila dah masuk ke tekak ni macam dah. Tu ni. Krep ni. Tu lah. Tahu apa. Jadi saya tak tambah nasi, jadi saya tambah mie. Itu krepek. Krepek tu memang suka. Wih. Lalu saya tambah. Baik, jadi kita tambah ni mie dengan krepek macam tadi lah. Okay. Dengan krepek dulu. Mie krepek jauh. Tahu ya? Saya tidur. Kau tanya kan, Opah ni senang ke? Bagi Basir, Opah ni adalah yang paling terpayah. Sebab apa? Dia suruh nampak makanan tu agak susah. Sebab tempoh kita sengit macam ni kan, string macam ni. Apa makanan tu macam ni, dia kena pakai pinggan lempeh macam ni. Kalau ubah profesional memang sangat dia tu lah. Ubah okay. Jadi ya, ubah ni yang paling payah yang setting. Sebab ubah nak setting tu lah. Makanan ni kena letak kotak atas. Ubah nampak kan meja macam ni. Nampak ni saya tunjuk macam ni. Nampak je, tapi tak nampak muka saya. Nampak muka saya, dia kena menyandar macam ni. Baru nampak makanan. Baru macam videonya Ipan makan macam tu. Pada saya tak nampak. Tak apa. Makanan tu kena bijak. Air pun tinggal separuh. Saya buat hari ni tanya video permulaan YouTube. Dia berubah. Tapi tanya tu dah haus kan, macam mana tak sebab ayah saya tak buat air hari ni. Sebab ayah kata tak nak. Sebab air tu dah habis. Lagu tu
Betul tak? Habis mukbang ni mukbang ni kurnia saya akan buat 2 kali seminggu ataupun 3 kali seminggu macam tu. Sebab saya kena jaga kualiti badan. Sebab badan ni mudah korang tahu apabila kita makan banyak macam ni, macam korang tengok ni, makan banyak macam tu, badan tu akan stay naik, stay naik. Sebab apa? Lemak, sambal dia macam tu lah. Sebab lemak ni macam korang tengok sendiri, pepek ni dia ni sebenarnya pepek ni tak berapa sihat. Sebab sambal dia berminyak. Atau mi ni dia tak berminyak. Mi ni dia jenis kuah-kuah. Ibas sebenarnya kalau buat mi Iqbal kurang. Sebab Iqbal sendiri, Iqbal jenis macam suka mi yang berkuah, suka yang kering. Sebab yang kering ni dia macam nak makan tu macam dia lagu tu lah. Tapi kalau mi ada sambal macam contoh kepek-kepek apa semua, tu sedap. Tapi kalau mi tak ada sambal gapa-gapa tu dia kira sedap. Cuma kurang bagi appreciation Iqbal sendiri. Ayolah aku put ke bawah. Kalau on top tu bagi appreciation Iqbal sendiri lah. Kalau korang saya tak tahu lah. Kuah ni sedap. Yang dia dapat kuah ni sedap. Cuma kuah ni akan cuak 2-3 kali pun sedap. Kalau berkering makan dari 2-3-4 suap habis dah. Begitu. Lepas tu mi dengan bihun Iqbal korang makan. Sebab apa? Kurang tu tak ada dah kurang mana. Cuma dia kurang lah bagi apa aku cakap ni. Iqbal kurang sebab mi dengan bihun ni dia kena time panas-panas baru sedap. Time sejuk dia tak sedap. Iqbal suka panas-panas dengan bihun. Iqbal tak suka yang sejuk. Kalau Iqbal makan yang sejuk bila makan tu yang macam sekali je boleh makan. Dah tak makan dah. Tinggal macam tu. Kalau Iqbal panaskan kalau Iqbal panaskan sangat sedap. Memang terbaik. Kalau Iqbal kena panaskan mi tu sebenarnya. Tapi video nak cepat sebab Iqbal beli ni. Baru Iqbal beli sebenarnya. Ini dia. Tada. Ini adalah pork meat. Dulu pernah ramai Indonesia makan. Orang Malaysia tak pernah kali tu. Habis banyak kali dah tengok pork meat ni. Pork meat saya macam serius sebenarnya nak makan. Habis saya beli ni. Harga dia RM6,000 dalam berapa Malaysia. Berapa RM4 tu. RM4. Dalam dua. Ni satu lagi. Ni piece kari ayam. Ni kari ayam. Kalau nanti ayam masak dia macam mi Malaysia je. Super je. Panah apa. Lepas tu yang ni piece apa ni? Rasa basuh. Ni rasa basuh. Sebab sebelah tu saya tengok tak ada orang beli langsung. Apa-apa tu. Apa-apa tu tak ada. Beli langsung ni. Iqbal macam kesian lah Iqbal semua. Jadi Iqbal beli dah. Iqbal pun nak try juga lah. Mi ni rasa macam mana? Mi pula apa ni?
Indomie rasa macam mana? Sebab sini orang panggil Indomie, yang kita panggil Maggi ke Mi ke semua. Kalau yang Iban makan tu, yang itu Mi. Mi memang macam tu lah. Ya. Rasa lebih enak sup. Lebih enak sup. Saya pun tak tahu sup tu apa. Jadi satu kali ayam, satu lagi rasa basuh. Jadi bagi pasti InsyaAllah Iqbal akan buat video ni. Tapi stay tune saja. InsyaAllah Iqbal akan buat. Dan bayar. Dan untuk Maggi ni tersebut, Iqbal tak makan dengan nasi tau. Iqbal makan Maggi ni Iqbal masak 2 ni terus, Iqbal makan. Macam tu. Tapi video ni akan stay tune je lah. Jadi RM12 tak ada RM1 ya. Ibu berapa? RM9 ke RM8? Macam tu lah Iqbal sendiri. Iqbal pun tak pandang dia juga. Bagi Iqbal punya matematik correct. Iqbal tak minat matematik. Okay. Alright. Jadi apa pun, itu saja untuk video mukbang pada kali ini. Sorry kalau banyak bercakap, banyak pada ujung-ujungnya apa semua. Saya pun dalam video ni saya pun tak tahu ke video mukbang ni dengar ke tak yang saya makan dalam gitulah. Sebab mesti ada komen kami kena ngunyah ke? Tak lah. Kami yang gitu ya, telan macam tu je. Iqbal saja nak macam tapi Iqbal rasa tak bunyi kot video mukbang kali ni. Sebab kan bagi pasti bila Iqbal tengok video mukbang sebelum ni kan, di macam kalau tengok semua di rumah yang Iqbal buat sebelum ni lah, masa di rumah lama dulu di Kelantan, Iqbal macam video tu bila Iqbal post video tu memanglah gelap. Sebab Iqbal sendiri tak, ini Iqbal tak ada ni tau. Ni Iqbal tak ada ni lighting apa semua. Tak, ini Iqbal tak ada. Iqbal pakai letak level macam tu, bawa rumah terus. Ni bawa ada lighting. Dia kalau nak guna je lah. Dia macam lighting yang auto camera tu. Iqbal sebenarnya ada, kalau ada duit Iqbal dah beli tu hot lampu besar tu. Hot lampu besar tu tersek ni hot tinggi lagu tu. Iqbal mana nak edit naik, Iqbal tak tahu juga. Tapi harga tu naik berapa ratus. Ada sampai ke ratus. Kalau beli Indo saya tak tahu berapa. Indo perinan macam 3 juta perinan lah. Macam tu. Alright. Jadi stay tune saja untuk makanan yang ni dan yang ni. Jadi korang tengok sendiri je lah. Harga dia RM6,000. Rasa Malaysia tak pernah ada kot yang ni. Malaysia ada, cuma Malaysia tak ada yang macam, dia ada macam ni tapi dia nama Indomie. Mana nama Indomie? Tu je nama Indomie tu. Atas tepi tu ya. Dia nama Indomie lah. Okay. Tapi ni ada, tapi yang ni lebih besar daripada Malaysia. Malaysia ada lebih besar, tapi bagi kita sila yang tu dah agak senang makan. Jadi insyaAllah Iqbal akan buat 2 video ni. Tapi Iqbal tak buat video 2 ni bukan satu-satu, bukan. Iqbal akan buat video 2 sekaligus. Tapi kena ada ni lah. Apa tu? Tapi ni ke apa Indomie, tapi ni ke apa? Sup ke apa semua. Iqbal kena ni sup rasa ni dulu. Ya sup. Bukan je ni kering. Ini kering. Ya kali aja dengan sebasuh ni sekarang sup ya. Kalau tengok di apa gambar dia tu, tu. Ya sup ya. Tu. Ni basuh. Basuh dia macam ni je. Tu. Ni dia semua je. Ni cara buat dia. Kalau dia sendiri cara buat dia. Jadi kau boleh komen juga untuk video kali ini. InsyaAllah Iqbal akan buat video ni, video 2 ni. Tapi tak tahu lagi Iqbal boleh buat tak video ni. Sebab banyak lagi video yang Iqbal akan buat seterusnya nanti. Video Isu pun Iqbal akan buat setiap hari juga. Video sesi luahan pun lama Iqbal tak buat. Tapi video tu tak ada lagi. Video tu sekejap lagi Iqbal akan buat. Sekejap lagi lepas video mobile ni Iqbal akan buat video dia. Video sesi luahan. Tapi sesi luahan ni okay Iqbal sendiri, tapi dekat YouTube seorang ni lah. InsyaAllah Iqbal akan buat lah. Alright. Lupa Iqbal yang tunjuk ni adalah Iqbal pernah buat video sebelum ni di video short. Siapa pernah tengok video ni, kalau pergi ke
shot. Kalau bikin shot Iqbal, kalau cari dia ini yang paket macam ni. Iqbal pernah makan sebelum ni. Iqbal pernah makan ke tak ingat. Iqbal pernah makan rasa kacang telur ni, rasa original OG. Rasa original. Iqbal pernah buat video sebelum ni. Tapi bagi pasti kacang original ni sedap. Dia macam kacang apa tu? Kacang hok kuning tu, kacang apa panggil tu? Alah, kacang kuning. Dalam dia tu macam kacang apa? Kacang dal begitu lah. Tapi dulu Iqbal suka dulu, baru Iqbal suka. Kalau Iqbal masa sampai sekolah, masa tingkatan 1, 2, 3 Iqbal selalu beli tu. Harga time tu kalau sekolah RM1, RM2 ke RM2. Gitu lah. Paket lagu tu. Iqbal beli 2, dalam tu banyak. Dia macam ni je. Dia macam ni, macam ni. Tapi dia mesti kacang telur. Telur. Jadi kalau ketuk telur tak tahu lah. Jadi InsyaAllah Iqbal akan buat. Jadi stay tune sajalah. Kedua-dua stay tune saja. Iqbal tak ada ayat. Hari berapa, pukul berapa, Iqbal tak pukul berapa. Macam biasa pukul 3 dan pukul 9 malam. Okay? Pukul 9. Kalau ada yang fikir pula, pukul 3 petang dan 9 malam. 2 video Iqbal post terus tau. Kalau yang senang ke 2 video tu berasa malas tau kalau. Jadi insyaAllah lah. Kalau itu saja video kali ini. Stay tune dan jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Dan kalau tekan link di bawah dan road to 800,000 subscribers. Sikit lagi lah, sikit lagi 1 subscriber lagi. Kalau subscribe saja Iqbal, insyaAllah Iqbal akan saya beri duit untuk 100k subscriber, insyaAllah. Tapi Iqbal tak pandai lah. Efek ke apa sebut tu, efek Iqbal pandai. Cuma efek 100k tu Iqbal nak cari sendiri lah. Betul lah. Itu saja video kali ni. Kau boleh stay tune untuk next content video yang ni dengan yang ni. Okay. Kalau apa ni, orang Indonesia pun kalau nak beli, korang boleh beli saja. Harga dia RM6,000. 2 RM12,000. Kalau nak beli apalah. Beli apa pula. Kalau nak belilah. Yang ni Iqbal beli di kedai posta. Harga dia RM6,000. 2 RM12,000. Malaysia anda tahu dong. Pada tak saya cakap Indonesia, kau boleh komen. InsyaAllah Iqbal akan buat video. Jauh ngomong Indonesia Iqbal akan buat, insyaAllah. Jadi itu saja video kali ini. Jumpa pada next episode. Selamat datang. Jadi Iqbal Noise. Mantap. Wih, 23 minit. Dari video pembalinannya kena 9 minit, 20 minit. Ni 23 minit lah. Okay, stay tune next video. Bye. Woohoo.